Assalamualaikum. Welcome back to Hustle Mas. Yang mana baru sampai ke channel aku ucapkan selamat datang. Dan yang mana dah lama di channel aku ucapkan happy watching. So, terima kasih subscriber aku yang support aku sama ni. Terima kasih. Yang sudi nak tengok vlog aku, terima kasih. So, hari ni aku buat delivery lah, tapi aku tak sure lah nak buat apa. Mungkin aku buat Grab, mungkin aku buat Panda. Tapi sekarang aku dah on Grab. Kalau Grab ni tak masuk, InsyaAllah aku akan on Panda. Sebab ya, yelah sekarang So ini merupakan first setelah beberapa bulan aku menyepi. Aku dah buat vlog Grab. Aku sibuk dengan hal-hal peribadi lah. So apa-apa pun kita tunggu first order kita macam mana, hantar ke mana. So sekarang masih tak masuk lagi order. Alhamdulillah dah masuk order guys. Okay, so jom kita pergi nasi lemak pandan Ciputih di Bangi Square. Wow, baru on terus dapat triple guys, triple. Alhamdulillah rezeki. Okay lah, jomlah kita pergi pick up dia order ni. Jom. Okay guys, dah sampai di Bangi Square. Jom kita pick up order. Pick up ketiga order. Okay. First nasi lemak pandan Ciputih. Okay. Grab ada tak? Masih. Okay guys, order dah siap. 868. Okay. Zoom. Foto. Gambar. Okay. So, kita pick up order yang kedua dan ketiga. Di Subway Jalan Rekod. Dah sampai Subway. So arrive. Okay, alhamdulillah dulu siap. 874. Shift. Guys ready. Okay. Okay. Dah, jom. Siang. Air biasa aku tak depan. Macam aku beli apa hook tu. Cun. Okay, buat senyap. So
Jom kita hantar first order. Dah sampai. Mesin prima. Okay guys, kena naik atas guys. Okay, dah siap pak benda dah. Okay, siap. Bagus lah sebenarnya. Dia bagi petunjuk arah. Senang kita nak pergi. Kadang kita kena cari sendiri. Assalamualaikum. Dah settle dulu lah. Jom kita hantar next order. Guys, kita hampir sampai ke rumah customer nombor 2. Hello. Dudukkan 3, 4. Dah. Jom hantar order yang ketiga. Okay guys, sampai Tausi. Di ini sedang so sini tak perlu naik atas, kita drop off sini je. Okay, start order. Arrive.
Ambil gambar. Yes. Jadi masa datang sini aku ada dapat order baru. Order apa ni? Restoran Seranggi. Jom. Jom kita ambil order yang keempat. Okay guys, dah sampai. Restoran Seranggi. Macam restoran makan Indian. Okay lah, singgah. Alright. Okay, dah siap. Okay. Guys, ada paket. No. Jauh no. Ceras. Guys, jauh guys. 16 kilo. Oh my god. Damn. Oh no. So benda pun dah ambil. Jomlah kita. Ceras pun ceras lah. Jom. Guys, aku lupa nak record lah guys. Dah settle dah order yang ke-4 tadi. So jom kita sekarang aku dekat Ceras. So nak menghala balik ke Bangi. Jom lah. Mayo dia. Aku akan motor tu baru dapat satu order yang ke-5. Alhamdulillah. Dekat McDonald dan Kajang impian. Dan tapi ini order cash. So aku dah sampai kat McDonald. Okay, terima kasih. Okay. Ilham memang. Dah pick up. So
Bismillah. Jom kita hantar order yang ke-5. Jadi, okey. Okay. Ada kan? Ice cream. Air. Air ada tumpah sikit ni. Okay, ada satu lagi. Oh, sekarang kita tutup ni ya. Ha. Sekarang dia punya tutup macam tu, kertas saja. Ha? Sekarang dia punya tutup kertas saja. So dia tumpah lah. Jadi macam mana minum? Ha? Macam mana minum? Terus yang ni bukan. Ya betul. Ya. Okay, thank you. Alhamdulillah, dah settle order yang ke-5. Order yang ke-6 masuk masa atas motor tadi. Jom kita ambil order yang ke-6. Order Zeus. Sudah sampai. Dah, jom. Order yang ke-6. Biasanya ayah aku tak depan. Dia dah senang nak kontrol, senang jaga. Kat situ masuk dalam ni. Okey, jom. Order yang ke-6. Ya, bismillah. Oh. Hangat oi. Okey, 8 minit jom. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai ke rumah customer. Okey guys, dah sampai di apartmen Tanjung. Tingkat 3. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Okay guys, dah settle order yang ke entah 5 ke 6. Dah masuk order baru, alhamdulillah. So jom ngepuk kat global. So jom kita next double order. Jom kita. Nanti kita sambung balik bila kita sampai kat apa. Okay guys, dah nak sampai Top Global. Okay guys, ada yang ke-7 dan ke-8. No. Okay, bateri kamera aku dah habis, so aku tengah charge. Aku recover phone dulu. Okay, alhamdulillah dah settle dah aku untuk job hari ni. 8 order aku dapat. So sekarang tadi aku tak sempat nak record sebabnya bateri kamera ni habis. So tadi yang last tadi tu aku ada hantar 2 order. Satu order nasi ayam gepuk, ayam Top Global dan kopi Saigon. Kedua kopi Saigon hantar ke Sungai Merap dan ayam gepuk hantar ke UPM. So itu adalah order yang terakhir untuk video kali ni. So okay, ini adalah video terakhir untuk video kali ni. So aku harap korang enjoy lah dengan video aku ni. If ada anything ataupun ada komen, korang nak komen apa-apa, nak suruh aku buat kerja gila ke apa ke, drop komen di bawah. So sekarang aku berada di Petronas untuk kita solat Zuhur, and then lepas tu aku nak sambung lagi duduk. Dan yang mana belum subscribe, boleh tekan butang subscribe. Yang mana dah subscribe, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Sekarang kita menuju road to 600 subscriber. So aku harap korang boleh support aku. Okay, dan jangan lupa like, komen and share video ni kalau bermanfaat. Kalau korang ada apa-apa persoalan ataupun apa-apa sahaja, boleh komen di bawah. Aku akan baca semuanya. Okay, so itu saja untuk video kali ni. Okay, Assalamualaikum. Bye. Ciao.